Ini bukan sekadar cerita pasal batu dan konkrit tau. Ini kisah macam mana sebuah bangunan boleh jadi saksi bisu kepada detik di mana sebuah negara itu lahir. Inilah dia, cerita Stadium Merdeka. Cuba fikir sekejap. Boleh ke satu struktur binaan betul-betul melahirkan sebuah negara? Bunyinya macam mustahil kan? Tapi dalam kes Stadium Merdeka, jawapannya mungkin akan ubah cara anda pandang sejarah kita selamanya. Semuanya bermula dengan satu misi yang sangat besar untuk bina sebuah pentas khas untuk hari yang paling penting dalam sejarah negara kita. Okey, jadi Stadium Merdeka ni bukan sebarangan padang bola. Ia sebuah monumen yang direka dengan satu tujuan yang sangat spesifik, iaitu untuk jadi lokasi pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Tapi yang paling gila sekali ialah kelajuan pembinaannya, siap dalam masa kurang dari setahun. Bayangkan tu, bina stadium ikonik lagi cepat dari nak siapkan satu bangunan kondo zaman sekarang. Memang satu perlumbaan dengan masa sebab mereka nak kejar satu tarikh keramat, 31 Ogos 1957. Dan di sinilah, pada pagi 31 Ogos 1957, depan puluhan ribu saksi, satu laungan bergema. Merdeka! 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 7 kali laungan tu berkumandang, bukan saja gegarkan stadium, tapi gegarkan satu dunia. Sebuah negara baru telah lahir. Tapi cerita tak habis kat situ. Lepas detik bersejarah tu, peranan Stadium Merdeka bukan saja tak berakhir, malah ia baru je nak mula satu era baru sebagai pusat budaya, sukan dan perpaduan untuk negara kita. Stadium ni bukan untuk satu hari je. Ia jadi pentas untuk berdekad-dekad lamanya. Daripada sorakan gemuruh masa Pesta Bola Merdeka dan Sukan Siap, sampailah ke laungan takbir Majlis Tilawah Al-Quran. Malah, ia juga jadi saksi kebangkitan suara rakyat. Dinding-dinding stadium ni, kalau boleh bercakap, dah 1001 cerita Malaysia dia simpan. Tapi macam dalam setiap cerita hebat, mesti ada penjahatnya. Dan untuk Stadium Merdeka, penjahatnya bukan masa, tapi sesuatu yang kita panggil kemajuan. Dan kemajuan ni nyaris-nyaris nak padamkan stadium ni dari muka bumi. Seriuslah, nak robohkan tempat negara kita lahir. Ya, itulah rancangan yang pernah ada atas meja. Satu idea yang mencetuskan kemarahan dan perdebatan besar kat seluruh negara. Kenapa nak robohkan? Sebab duit. Ada satu projek mega bernilai 1 bilion ringgit dirancang untuk ganti tempat tu. Persoalannya, boleh ke kita letak tanda harga pada sejarah? Jadi, berlakulah pertembungan antara kemajuan dengan pemuliharaan. Ada pihak yang rasa simpan stadium lama ni satu tindakan yang terlalu sentimental, buang masa dan halang pembangunan. Tapi kan, memori dan semangat sebuah negara ni bukan senang nak dipadamkan. Suara-suara rakyat mula kedengaran, lebih kuat daripada bunyi jentera peroboh. Sesuatu yang luar biasa bakal terjadi. Hasil desakan yang tak henti-henti, akhirnya kerajaan buat satu keputusan yang sangat penting. Pada bulan Februari 2003, Stadium Merdeka diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan. Ia berjaya diselamatkan. Tapi, ceritanya tak habis kat situ. Mereka bukan setakat nak selamatkan je. Mereka nak buat sesuatu yang hampir tak pernah dibuat orang. Mereka nak putarkan masa kembali. Matlamatnya bukan untuk baiki, tapi untuk pulihkan stadium ni betul-betul kepada rupa asalnya pada tahun 1957. Dan kat sinilah bahagian paling gila dalam cerita ni. Selama ni, stadium tu dah diubah suai dan dibesarkan sampai boleh muat 45,000 penonton. Tapi, kapasiti asalnya masa tahun 1957 cuma 20,000 je. Jadi, macam mana nak pulihkan sesuatu jadi lebih kecil? Jawapannya, dan merobohkan sebahagian daripadanya. Ya, anda tak salah dengar. Untuk pulihara dan selamatkan sejarahnya, mereka kena robohkan tambahan yang dibuat selama ni. Mereka kecilkan balik stadium tu ke saiz asalnya. Satu langkah yang sangat berani dan mungkin satu-satunya projek pemuliharaan kat dunia yang guna jentera peroboh untuk memulihara. Jadi hari ni, Stadium Merdeka yang kita nampak tu bukan sekadar sebuah bangunan, tapi ia adalah sebuah legasi yang hidup. Sekarang ni, ia dijaga rapi oleh PNB dan Merdeka Heritage Trust. Statusnya bukan lagi stadium biasa. Ia tapak warisan kebangsaan yang akan dilindungi untuk generasi akan datang.
Jadi, ia bukan lagi pasal tempat duduk atau padang. Ia dah jadi macam akar kita. Satu peringatan fizikal tentang dari mana kita datang dan tentang detik keramat yang memulakan segalanya. Jadi, kisah Stadium Merdeka ni tinggalkan kita dengan satu soalan besar. Apa sebenarnya harga kemajuan kalau kita kena bayar dengan memori kita sebagai sebuah bangsa? Sejauh mana kita sanggup korbankan masa lalu demi masa depan?